Hari tu ada orang komen dekat channel YouTube saya. Dia cakap, Arahnu ni, kita pajak emas, beli emas baru dan bayar sikit-sikit, lepas tu tebus balik, maka emas kita akan bertambah. Tuan-puan, atas kertas memanglah nampak cantik, tapi realitinya hidup ni tak ikut atas kertas. Masalah sebenar bukannya pada emas itu sendiri. Masalahnya cash flow manusia yang menjadikan hal ini susah. Setiap kali pajak pasti ada upah simpan, ada tempoh dan ada risiko harga tak naik-naik. Kalaulah pendapatan kita ni tak stabil, bulan pertama memanglah boleh bayar, tapi bulan ketiga, bulan kedua mulalah sangkut, dan akhirnya emas itu bukannya bertambah tapi makin hari makin hilang. Saya nak beritahulah, yang Arahnu ni bukannya mesin gandakan emas. Ia adalah alat kecairan jangka masa pendek, yang mana kalau kita ni salah guna emas tu, dia akan susut. Betul guna baru bantu kita. Sebab tu, sebelum anda fikir nak gandakan emas, kena fahamkan satu benda ini dulu. Emas ini jaga nilai duit kita, ilmu jaga masa depan kita. Kalaulah nak saya explain bila Arahnu sesuai guna dan bila tak patut langsung kita guna, anda boleh komen je dekat bawah. Nak faham? Nanti saya akan huraikan dengan lebih lanjut.